dunia ni kerana Allah Ta'ala tolong buat langit kita. Daripada langit itulah bergantung, bergayut segala cakrawala. Orang-orang mengaji di sekolah, cikgu-cikgu yang mengajar ilmu alam, ilmu falak, ilmu astronomi, dia sebut bahawa angin yang kita duk menyawa lah ni mari daripada putaran mari daripada suluhan matahari. Bila matahari suluh panas molek atas muka bumi ni, maka keluar awak daripada laut, keluar awak daripada bumi. Bila awak sana keluar, bila awak sini keluar, sana tubik sini tubik, maka dengan sendiri bergerak udara ada dah ni. Bergerak itulah menggerak aku gerak akan timbul satu putaran alam, putaran udara. Jadi udara bertiup sana sini, satu daripada sebabnya kerana ada langit yang di sana ada matahari, dan cahaya matahari suluh atas muka bumi, suluh atas muka laut, yang menyebabkan udara keluar, wap keluar, maka kita boleh tupai menyawa. Tapi satu masa nanti benda ni semua ni, benda yang mudah tupai bergantung ni, daripada langit ada, daripada bintang ada, daripada laut ada, daripada tanah ada ni, hak menupai sangat ni akan hancur lebur semua sekali. Kita duk sibuk dengan ladang kita duk sibuk dengan saham kita, ladang, saham, harta semua ni, harta berpunca daripada gabungan langit dan bumi. Benda hak mudah kalut sangat ni akan satu masa musnah semua sekali. Jadi bila disebut benda ni musnah semua sekali, kita akan terasa pas lagu mana buat. Supaya kita kata apa nama ni, supaya engineer ni JK Armai Raya, awak tak usah beli dah rumah ni. Projek perumahan ni tak cukup syarat sebagaimana yang dikehendaki oleh engineer. Dia gaul seming tak cukup, apa nama ni, besi dia, kadar besi dia tak cukup. Jadi kalau awak beli 2 bulan kemudian runtuh. Jadi ketika tu pas kita mikir lagu mana ni, bayar ada PT, bayar apa buat lagu tu lah. Duit awak bayar, tapi bayar atas rumah tak cukup syarat, yang tidak diakui oleh engineer, tidak diakui oleh JKA, tidak diakui oleh bomba apa semua sekali. Buat apa? Kita mikir banyak ketika tu buat lagu mana. Begitu jugalah duduk atas dunia ni, kita kalut sangat, berebut cari harta, berebut cari pangkat, pilihan raya begini, berebut orang bagi duit lah, berebut orang buat masuk daftar pengundi hantu, pengundi syaitan apa semua sekali ni. Kita berasa pas lagu mana. Lagu mana mu kena fikir bahawa benda lagu ni mu tak boleh bergantung untuk hidup mu di akhirat kelak. Nak hidup atas dunia boleh, tapi dengan sebab dunia tak sudah di akhirat kelak, maka mu kena hati-hati, mu kena cermat nak buat bekal akhirat. Jangan cari bekal yang tak tahan lama, yang hancur sekat dunia saja. Kena carilah harta yang boleh bawa ke akhirat nah. Kena carilah pakat yang boleh bawa sampai ke akhirat nah. Kena carilah anak isteri, rumah tangga yang boleh bawa ke akhirat. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta benda anak pinak ni boleh jadi perhiasan sementara, dan juga boleh jadi al-baqiyatus salihat, boleh jadi benda kekal sampai ke akhirat. Hak cari pandai-pandai kita musnah semua sekali. Hak cari mengikut ajaran Tuhan akan kekal abadi. Tu je benda, bukan yang payah sangat. Tu dia. Tapi orang paling nafsu dah tak tahan. Lepas tu dia sebut hari itunya ialah ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira putih, tak kira Australia mana, orang panggil orang. Asal kamu ni orang, dengar aku nak ayat. Ya ayyuhal insan, hei orang. Bila Allah Ta'ala panggil orang, atau kata-kata lain, hei Saleh, agak kitanya hei Saleh, perkataan Saleh tuju lah ke mana? Tuju ke kepala ke, tuju ke kaki ke, tuju ke lutut ke, tuju ke perut ke, tuju ke tangan ke? Jawabnya dok berlaku. Hak ditujunya hak dalam orang. Hak dalam orang ni banyak orang tak fikir. Hak dalam orang ni kita panggil roh. Kalau dalilnya, kalau roh tu tak ada, roh bila manusia tu mati, manusia kaya lah dalam Kelantan, dalam Malaysia, dia yang jutawan, tiba-tiba dia mati. Orang yang mati namanya Saleh. Kata, hei Assalamualaikum Saleh. Saleh mati dah. Cerdik ke tak cerdik kita pergi panggil orang mati. Walaupun Saleh tu baru mati sekejap je, tubuh tak jejah lagi, tapi dengan sebab tepat singgah panggilan ni tak ada dah, iaitu roh, maka kita balik memanggil tak cerdik. Dan orang yang waktu dia hidup hari tu duk jaga tubuh je, tak jaga roh sama, tak cerdik juga.
Ambulan sekali lagi. Bila satu orang tu mati, tak sempat matilah, orang tu jenera tidur malam. Tidur song jenera. Kita panggil salah. Kita dia dak ngeruh keruh. Salah. Orang panggil tak cerdik dia ni, dia panggil orang yang tidak ada roh. Kerana manusia bila dia jenera molek, bila nyenyap molek, sudah tidak ada bakat untuk dikira bercara dengan dia. Ketika tu kalau dia mimpi tumbuk bini dia tu jatuh bok, mati orang tu. Orang tidak berdosa. Kerana apa? Kerana dia bergerak, dia bertumbuk tu bukan dengan sedar, kita panggil. Dia tidak sedar. Bila tidak sedar, kerana tidak ada roh, maka orang ni tidak ada taklufah, tidak taklif. Jadi oleh yang demikian, masa kita hidup ni jangan duk jaga tubuh saja, kena jaga roh, kena jaga roh sama. Kerana roh tu lah tepat tuju orang panggil, lebih-lebih lagi tepat tuju Tuhan panggil. Roh masalah pokok, luar ni kulit ya. Jadi kita duk jaga dengan ubat tu ubat ni, makjun tu makjun ni, vitamin tu vitamin ni, tak jaga sikit abut roh, main subuh podak apa nama ni, orang panggil orang tak cerdik. Cerdik lah bagaimana budak. Kadang budak hak cerdik tu cerdik, tapi orang panggil budak. Begitu juga orang tua hak jenis budak, hak jenis tak jaga roh ni, orang tua jenis budak. Tok guru kau dia, ustaz kau dia, master kau dia, gapo datuk kau dia, tan sri kau dia, tun kau tan sri kau, berapa semua sekali wajib dia jaga tubuh sebagai kulit dan jaga roh sebagai isinya. Islam mari sebut bahawa tempat pak tupu panggilan Tuhan, pak tunggu khitabullah ialah roh. Tubuh ni sebagai alat bagi roh. Kalau roh nak sembahyang, boleh kena sembahyang kau tak ada tubuh. Kalau roh nak puasa, boleh kena puasa kau tak ada tubuh. Nak pergi ke Mekah, nak derma pada orang duit kita, tak boleh kena derma kau tak ada tubuh. Jadi tubuh kena ada untuk menjadi koli bagi roh, dan roh tu kena ada untuk menjadi pak gapo panggil pak singgah panggilan Allah, khitab Allah apa semua sekali. Hatta kita nak memanggil orang pun, kalau orang tengah tidur tak layak kita panggil, lebih lagi bila orang tu mati tak ada roh, kau lagi tak layak. Jadi oleh yang kesimpulannya, kita kena jaga orang dan orang jaga kita. Kita jaga orang, kita betul roh dia, dan orang mesti turun jaga kita supaya roh kita juga betul. Itu ya ayyuhal insan, hai orang, ma gharraka bi rabbikal karim. Bapa yang tertipu dengan Tuhanmu. Tuhanmu ni karim, Tuhanmu ni baik, baik punya baik. Siapa mau meniti kepala dia lah, jangan. Tuhan ni bahasa baik, dia baik dengan mu tu bukan dia ni bahasa dia ni boleh titip kepala dak. Mu ni lah ni dengan sebab Tuhan baik dah, mu meniti kepala tak kena. Niti kepala ni apa kita Melayu panggil, dengan sebab baik dah kita titip kepala, ambil barang dia tak buaya, tak apa dia tu baik. Yalah dia baik tu bukan siapa pekat mu boleh titip kepala, mari tapa mu melukkan dia, mu kecil tangan dia besar. Jadi sebagaimana orang hak baik tu, jangan kita meniti kepala nah, entapa dia, tendang dia, tak buat apa. Allah Taala ni ada sifat Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan yang Rahman, baik, Rahman makmurah, Ar-Rahim maksudnya belah. Tapi mungkin jangan lupa dia juga mempunyai sifat Al-Muntaqim. Al-Muntaqim makna benar. Kalau kita lah ni buat maksiat Tuhan, lepas tu mati, 1000 tahun kemudian baru kiamat katakanlah. 1000 tahun ni kita kata lupa dah Tuhan kat aku bakal hak aku curi hari tu, lupa dah kamunya. Moga 1000 tahun dah baru kiamat. Tuhan kata dah aku ingat. Natan ni hari tu dah hak curi barang kata ya. Natan ni hari tu ambil piti orang tak bayar kan. Dia jumpa balik. Jadi baik-baik Tuhan pun, Tuhan kata ma gharraka, jangan sampai mu terperangkap dengan baik aku. Cuma aku ni lebih banyak baik daripada pongoh. Mu buat sikit-sikit, aku ganda banyak-banyak. Itu tanda baik aku. Tapi jangan mu fikir siapa aku ni lupa nah buat perbuatan hudum, jangan. Itu makna ma gharraka bi rabbikal karim. Apalah sebab yang